Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Aiman Official. So hari ni saya dengan Kak Naura ni tak nak makan telur gulung. Kata Kak Ita, saya kalau masak tak sedap. Padahal saya rasa sedap tau. Sedap kan? Bentuk apa ni? Cantik kau tengok ni. Telur gulung. Ya, ini tadi nak cepat-cepat je jadi macam ni. Tapi tak apa, sedap juga korang. Bagi korang yang baru masuk channel YouTube Aiman Official, terima kasih. Bagi korang jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel dekat bawah korang. Okey korang. Okey, sebelum makan kita baca Doa dulu. Amin. Minum dulu korang. Okey. Ni. Yang pertama. Saya nak makan yang kecil je dulu. Sorry korang sebab ni guna kamera palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah? Sedap kan? Tak tahu sebab sos dia tambah banyak. Apa ni? Apa banyak? Sos. Sedap lah. Macam macam terlampau banyak Ajinomoto. Dah. Okey macam ni. Bahan-bahannya tu telur. Telur. Okey. Telur masako. Dan bihun. Tak jadi pakai mihun tadi. Air sikit. Rugi beli. Tapi rasa telur juga kan sedap kan? Memang lah. Baru-baru nak belajar masak. Aku diet lah. Akan telur ni. Korang channel Noranita. Minggu depan kita akan upload video yang terbaru. Betul. Korang stay tune. Sekarang ni saya banyak kerja nak uruskan. Jadi korang tak boleh. Korang tengok YouTube saya. Minggu depan saya Caca Ryan akan comeback buat YouTube. Comeback. Saya dah comeback kan ni. Okay korang. Apa ni? Apa? Apa? Ada ketulan darah masihnya. Kacau ni korang buat dah. Tak apa. Macam. Harus terima sebab kan ni saya baru belajar nak masak-masak. Aku tak boleh lah makan dalam konten kau. Terima. Cepat maut. Kekurangannya apa boleh ke bagi tahu? Kurangnya apa? Memang tak sedap. Kekurangan dia memang tak sedap. Aku malas nak cakap. Tapi tu lah. Biar. Dulu selalu jujur. Jangan menyerah. Tapi jadilah tengok ni. Dia memang jadi kapal gasa je tu. Berarti yang penting jadi dulu. Rasanya kita buat lagi. Tapi sedap lah juga. Kurang. Ada yang kurang. Aku selalu dengar orang cakap, kenapa makan berkuca? Tak ya? Ini berkucah. Kadang-kadang macam ni lah korang. Kadang-kadang dalam konten ni kita tak boleh fake. Orang kata, kenapa makan berkuca? Sebab kita tak boleh nak cover sebenarnya tau. Tak sedar. Sebab kita konten tu natural macam, mana nak cakap dah tak tahu lah nak cakap orang. Kenapa makan dia berkuca? Ada yang komen. Macam tak dia makan lagi teruk. Kan, kita kalau yang bercakap dan vocal, kita nak punya berkucah kita tak sedar. Lagi-lagi makan time bercakap. Korang memang lah tengok kan. Tapi korang makan pasti berkucap juga. Kalau lah borak dengan kawan-kawan. Comel. Betul sup pun saya tak tahu lah. Lupa. Macam. Tolong. Berapa? Aku 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Saya 10 dah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa cucuk?
Kalau lupa lah. Lain macam bentuk dia. Comel kan? Dia kena banyak sos. Tapi sos ni manis gila doh. Ini sos cilik. Tapi doh. Kau dah tak, kalau kenapa? Kalau tak apa ni air? Memang macam ni. Yeah. Sos apa ni? Tas cilik. Tante dah expired. Dah expired ke? Kenapa berlendir? Itulah. Macam yang tusuk sate tu yang biasa beli kan berlendir dah basi kot. Ni kau beli kat mana ni? Kedai lah. Kerja tak jom? Ada sekolah. Tunggu dia korang. Okay, nampak. Korang komen lagi. Saya nak buat video apa lagi. Ada yang komen makan ramen. Okay, saya makan ramen. Carbonara. Dengan Caca, kita bagi Caca makan cili. Yang dia tengok pula tahu nanti. Duduk. Dia macam agak keras sikit lah. Asal lembut. Apa? Telur yang salah buat ke? Kau dah lama tak buat. Yang kau lupa tu. Hari tu buat cantik je. Aku rasa minyak lah. Kenapa? Minyak? Ngantuk ah makan kau punya ni. Ini gagal. Tapi buat masa makan. Tapi sedap juga lah. So, ada lagi berapa ni korang? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ada 12. 21, 12. 20 lah. Ya ke? Oh ya. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 lebih. Kau kena habiskan. 20, 20. Aku mampu makan 7. Oh, kenyang juga lah. Aku mampu makan 6 sahaja I tak boleh makan lebih. Kerana kepala 4, 5, 6, 7. Kerana kepala I dah pening. Kalau ikutkan I nak keluar pergi makan sup. Kita nak makan sup. Aduh. Tak apalah, Sup kita makan sup ini memang Sup selera memang terbaik ya. Sup panas-panas. Wih, sedap. Apalagi apa ya? Sup apa dia? Sup telur. Sup telur pula. Sup eko. Letak cili. Sup perut. Sup gabuk pun ada. Tapi sedap sup apa? Perut. Sup perut, lepas tu dengan apa tah? Dengan kuih tiaw. Memang sedap aku dah cakap ah. Lepas tu kasih cili. Aku kalau bihun tu aku kurang. Memang terbaik. Aku lebih suka kuih tiaw. Betul orang. Aduh mampu makan 12 je korang. Sos dia banyak kan? Korang. Nampaknya kita mampu makan macam Lain lah perut aku. Lain macam lah. gagal buat ni, sakit perut lah. Aduh. Apa besok makan ramen je, senang korang. Aduh, tak apa. Auto sakit perut lah. Tapi boleh lah juga lah. View kau berapa semalam total? Semalam aku tengok 500. Okey lah tu. 500 orang sebab lama bahasa sampai 2,000, 3,000, 4,000. Sebab kau jarang? Korang sesi lagi biar banyak yang tengok. Okey korang. Tak mampu korang. Lain macam Okey dah. korang, terima kasih yang dah tengok video saya. Semoga korang panjang umur rezeki. Kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Semoga kita berjumpa lagi di Kalau video korang selanjutnya. rasa dia maut. Lebih okey lagi. Rasanya memang maut tapi mantap. Okay, thank you. Bye bye.